Masjid Jami At-Taqwa adalah keluarga angkat My Fair Action. Dia adalah yang terbaik. My Fair Action lah. Masjid ni di tahap tinggi walaupun kita tengok masjid ni masjid kampung dia. Tahun 2025 menyaksikan satu perjalanan penuh makna bersama My Fund Action dan jaringan masjid seluruh negara. Kami melangkah dalam misi kemanusiaan dan pengimarahan rohani. Lebih 60 masjid dan surau menjadi destinasi utama jelajah dakwah dan kemanusiaan My Fund Action bersama komuniti tempatan. Antara kerjasama yang berjaya dilaksanakan adalah bersama Surau Al-Furqan Putrajaya, Masjid Jami' Ar-Rahimiyah Kelang, Surau An-Najah Putrajaya, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Masjid Putra Putrajaya. Melalui pengimarahan Ramadan dan agihan kotak rezeki umat, My Fund Action bersama masjid-masjid dalam memastikan setiap lapisan masyarakat merasai berkat Ramadan. Program Kurban Kefa Ummah pula menyatukan hati sukarelawan dan jemaah, menjadikan ibadah korban sebagai platform kebersamaan ummah. Tidak dilupakan, ziarah kasih gelandangan KPKT menyentuh sisi kemanusiaan, membina jambatan kasih antara masyarakat dan golongan yang memerlukan. Sementara projek Rumah Ibadat Hijau membuktikan bahawa keindahan masjid bukan sekadar pada binaan tetapi pada nilai kelestarian yang dihidupkan. Di sebalik setiap senyuman ada jiwa yang berkorban. Di sebalik setiap program ada tangan-tangan yang berbakti. Dari awal pagi hingga larut malam, para sukarelawan ini menjadi tulang belakang setiap gerak kerja. Dalam setiap langkah, mereka membawa semangat ukhuwah, menyantuni masyarakat tanpa mengira usia bangsa atau latar belakang. Inilah generasi harapan ummah. Belia yang mencintai masjid, yang menjadikan kerja sukarelawan sebagai ibadah dan yang memahami bahawa kekuatan ummah terletak pada perpaduan dan tindakan bersama. Selepas ini, tahun 2026, kita dapat lagi bekerjasama. Kalau kita lihat banyak aktiviti yang telah dijalankan bersama dalam tahun-tahun yang lepas. Memang memberi faedah kepada jemaah surau dan memberikan impak kepada surau An-Najah inilah. Sangat-sangat berterima kasih pada pihak My Fund Action lah. Jadi itu yang menjadikan masjid ini sekarang lebih baiklah daripada dulu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatankuasa, masjid dan surau seluruh Malaysia bersama My Fund Action sepanjang menjalankan pelbagai aktiviti dari segi kebajikan, ekonomi, kesihatan dan infrastruktur. Alhamdulillah, lebih daripada 60 buah masjid yang sudah bekerjasama dengan My Fund Action dan we looking forward untuk bersama-sama dengan lebih ramai lagi institusi masjid dan surau di luar sana. For the best future. Tahun 2025 menjadi saksi kekuatan kerjasama antara My Fund Action dan masjid-masjid di seluruh negara. Demi masjid makmur, ummah sejahtera.